Satu ketika dulu pernah ada satu penemuan misteri di mana mereka terjumpa satu kapal dan dalam kapal itu terdapat anak-anak kapal yang meninggal dalam keadaan yang aneh. Yang mana kapal ini dipanggil sebagai SS Orang Medan. Yang mana kapal ini dikatakan kapal berhantu lah. Jadi sebelum nak mula, kapal SS Orang Medan ni bukanlah maksudnya kapal orang Indonesia. Tapi kapal ini dibuat di Indonesia. Cuma pemilik dia merupakan orang Jerman. Jadi kita nak cerita balik kejadian dia ni, kita patah balik pada tahun 1947. Jadi pada satu hari, ada beberapa kapal pedagang tau yang lalu Selat Melaka. Mereka mendapat isyarat kecemasan di mana isyarat tu datang daripada SS Orang Medan. Dan lokasi dia pun tak terlalu jauh. Jadi mereka dapatlah beberapa kod dan antara salah satu kod yang ringkas di mana dia mengatakan I die. Jadi kat situ menjadi salah satu tanda tanya lah apa yang berlaku dekat kapal itu kan. Jadi lepas pada tu datanglah salah satu kapal penyelamat di mana kapal ni dipanggil sebagai kapal Silver Star. Jadi dia pun menghampirilah kapal SS Orang Medan ni. Dia pun nampak yang kapal tu macam tak ada hala tuju. Jadi macam sunyi kapal tu. Jadi selepas ada kat sebelah kapal SS Orang Medan ni, kru-kru kapal penyelamat ni pun cubalah untuk masuk untuk tengok kan kok ada orang yang patut mereka tolong. Tapi bila mereka naik saja ke kapal itu, mereka melihat satu perkara yang di luar akal. Di mana mereka melihat kapten dan juga anak kapal semuanya telah pun meninggal, tapi dalam keadaan yang sangat aneh. Di mana mereka ni tak ada luka, tak ada bahagian lebam ataupun tanda-tanda mereka ni diserang tau. Dan boleh dikatakan juga wajah mereka yang meninggal ni wajah dalam keadaan yang ketakutan. Di mana mata mereka ni terbeliak, mulut mereka ternganga macam mereka nampak sesuatu yang sebelum mereka meninggal. Jadi pihak penyelamat ni cubalah untuk tarik kapal tu pergi ke pelabuhan kan untuk siasat apa yang berlaku. Tapi ada satu kejadian aneh sebelum mereka nak buat benda tu. Di mana tiba-tiba ada satu asap yang muncul daripada bawah kapal dan akhirnya membuatkan kapal tu terbakar dan tenggelam ke dalam laut. Jadi dekat situ boleh dikatakan segala bukti ataupun mayat-mayat kapten dan juga anak-anak kapal tu semuanya ditenggelam dalam laut. Jadi dekat sini timbullah beberapa teori. Di mana teori yang pertama dikatakan gas beracun. Di mana mereka mengatakan dalam kapal itu terdapat satu kimia yang boleh membunuh dalam serta-merta. Tapi persoalan dekat situ, kenapa muka mereka nampak sangat ketakutan? Sebab kalau dia mati kena gas beracun, takkanlah wajah dia dalam ketakutan. Mestilah dia mati dalam keadaan yang slow dan akhirnya meninggal kan. Jadi boleh dikatakan teori yang pertama tu tak boleh diguna pakai lah. Jadi teori yang kedua pula boleh dikatakan teori paranormal. Di mana mereka mengatakan ada satu ruh lembaga yang datang daripada laut lah. Yang mana mereka percaya kapal itu diganggu oleh entiti makhluk gaib yang marah dekat mereka lah tentang sesuatu benda yang mereka langgap. Jadi pakar paranormal pun mengatakan lah yang wajah mereka ketakutan tu disebabkan mereka nampak benda yang gaib lah. Jadi sebelum mereka mati tu mereka terkejut, jadi mati. Dan boleh dikatakan juga mereka termasuk dimensi yang lain masa tu. Jadi teori ni pun boleh dikatakan boleh dipercayai lah berbanding teori yang asal iaitu gas beracun tu. Jadi masuk teori yang ketiga di mana teori ni mengatakan yang mereka ni tak percaya apa benda tu. Itu hanyalah rekaan semata-mata supaya nak menakut-nakutkan orang. Sebab ada beberapa teori yang mengatakan kapal tu terlibat dalam eksperimen kerajaan tau. Jadi mereka menggunakan alasan yang teori-teori itulah untuk mengatakan untuk membunuh, padahal semua ni dirancang oleh kerajaan. Jadi kat sini timbullah beberapa teori lagi daripada pihak-pihak tertentu yang mengatakan pihak kerajaan ni sendiri yang membunuh kru-kru kapal tu. Di mana mereka mengatakan kapal SS Orang Medan ni dan juga kru-kru dia ni merupakan eksperimen daripada pihak kerajaan. Jadi mereka ni adalah mangsa lah yang dibunuh oleh kerajaan tu. Jadi untuk menutup kesalahan mereka mengatakanlah yang benda ni hantu, benda ni bergas beracun. Jadi macam-macam lah timbul spekulasi kan kat situ. Tapi sehingga hari ni tiada sebarang bukti lagi yang terjawab apa punca sebab kematian mereka, apa yang terjadi sebenarnya dekat kapal itu. Jadi menurut apa, adakah kisah ini benar ataupun mitos?